Salam sejahtera semua. Saya bermula dulu. Okey, salam sejahtera semua. Hari ini saya telah hadir ke IPD Petaling Jaya untuk membuat laporan polis terhadap Azam Baki berhubung salah lakunya penyalahguna kuasa dan pengubahan wang haram terhadap beliau lah. Jadi di sini saya ingin tanyalah, 17.7 juta saham di bawah sebuah syarikat namanya Velocity dimiliki oleh Azam Baki, namun dia menafikan. Kemarin saya telah beli SSM daripada sistem rasmi SSM. Saya beli 10 hari bulan 2 jam 11.22 malam. Saya beli. Ya. Nampak? Velocity Capital. Jelas Velocity Capital. Di dalam tu secara jelas tertera nama Azam Baki. Dalam modal berbayar dia, PF Capital modal berbayar syarikat ni, jelas nama Azam Baki di sini. Saya beli ini kemarin 10 hari bulan Februari. Kita nampak secara jelas nama Azam Baki dan dia pegang 17.7 juta saham yang bernilai 800,000 dalam syarikat ni. Namun dia menafikan. Ya, bermakna apa? Sistem SSM yang salah. Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang salah. Dia tuduh SSM yang salah. Baik. Seterusnya, dia pegang lagi saham di sebuah syarikat bernama Awan Biru Teknologi. Sebanyak 4 juta lebih saham, nilainya lebih 1 juta. Campur lagi pada hujung tahun 2021, beliau pegang lebih kurang hampir 1 juta ringgit nilai saham. Semua campur 3 syarikat ini adalah berapa banyak? Lebih kurang dalam 3 juta ringgit. 3 juta ringgit. Di mana dia dapat wang sebesar itu untuk beli ini saham? Jadi bagaimana dia boleh membiayai saham ini semua? Ini tidak masuk akal. Tidak munasabah. Ya. Saya telah kira gaji dia. Gaji dia kita anggaplah gaji sebagai ketua Pesuruhjaya lah. Terus 2 lah. Termasuk allowance macam-macam semula dalam 25,000. 25,000. Bermakna dalam 10 tahun dia tidak makan. Dia tidak bayar kereta. Dia tidak bayar rumah. Dia tidak biaya anak sekolah. Dia tidak guna handphone bimbit. Baru dia mampu simpan 3 juta tau. 10 tahun dia tak, isteri dia tak beri baju, isteri dia tak makan juga, seluruh keluarga dia tak makan. Baru dia mampu. Dalam 10 tahun dia simpan wang baru dia mampu membiayai ini 3 syarikat saham ini. Okey? Seterusnya, di bawah Pekeliling Perkhidmatan Awam, bilangan 3 tahun 2002, 24 tahun dulu sudah diwatakan nombor 23 kurungan I secara terang. Penjawat awal hanya boleh pegang saham sebuah syarikat paling banyak maksimum hanya 100,000 sahaja. Itu pertama. Yang kedua, ataupun 5% daripada modal berbayar PF Capital syarikat tersebut. Jadi ini secara terang dia telah langgar. Dia telah langgar Pekeliling. Namun dia kata dia telah istihar kepada Jabatan Perkhidmatan Awam. Dia kata kononnya sudah istihar. Jadi saya ingin tanya di sini, siapa yang beri keluasan khas kepada dia? Siapa yang beri pengecualian kepada dia? 2 orang saja yang boleh beli pengecualian. Satu KSN, Ketua Setiausaha Negara, ataupun Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Jadi apa yang dikatakan dilaung-laungkan tata kelola integriti? Apa itu? Semua bohong. Hanya berwayang kepada masyarakat. 2 darjat. Kepada Ketua Pesuruhjaya SPM dia benarkan. Dia berikan pengecualian. Kepada rakyat jelata, kepada masyarakat umum, tidak benar. Kepada pegawai rendah tidak boleh. Jadi Ketua Pesuruhjaya menikmati layanan istimewa, diberikan pengecualian untuk memegang lebih banyak saham. Tidak masuk akal lah semua ini berlaku, kan? Okey. Di sini saya menuntut, jika dia diberikan pengecualian, siapa yang berikan? Siapa? Siapa pegawai tertinggi yang berikan? Polis harus siasat dia, SPM harus siasat orang itu. Dan apa justifikasi? Kenapa dia diberikan pengecualian ataupun kelulusan khas untuk memegang saham sebegitu besar? Ya, ini penting Menurut laporan daripada Bloomberg semalam, ada yang menyampaikan berhubung corporate mafia. Saya telah baca keseluruhan laporan daripada Bloomberg. Okey? Dalam tu disebut ada 20 orang mengetahui tentang ini kegiatan corporate mafia ni. Dan ada 7 saksi telah diinterview, telah ditemu juga oleh wartawan Bloomberg. Di dalam termasuk pegawai SPRM, termasuk pegawai penyiasat. Okey? Dalam kumpulan corporate mafia ini, ya, terdapat nama Chin, terdapat nama Lim.
Okey, saya pun tak tahu ini orang siapalah. Chin dengan Lim. Di dalam tu saya nampak mereka bersasar target syarikat-syarikat public listed ini dan mereka mencari salah ini syarikat. Lepas tu mereka lapor kepada SPRM. SPRM Azam Baki akan bersekongkol dengan ini corporate mafia beberapa orang ini untuk merampas syarikat orang. Untuk ambil alih syarikat orang dengan cara paksa. Jika kamu tidak akuh, dia akan tangkap kamu, siasat kamu, sumbat kamu masuk lock up. Ini baju dia. Dia akan malukan kamu dengan ini baju. Lock up SPRM, dia akan hina kamu dengan baju ini. Lepas tu, dia akan cadangkan pertuduhan kepada pendakwa raya. Ini menurut apa yang disiarkan oleh Bomberat dah. Jadi, Azam Baki sekarang bersekongkol, bersubahat dengan ini corporate mafia untuk rampas syarikat orang. Bukan satu syarikat. Dalam tu, saya nampak ada 6-7 syarikat yang disebutkan. Dan ada seorang pegawai namanya Cina Wong. Di bahagian siasatan Section 5 yang melakukan kegiatan ini. Nampak? Ini SPRM sudah jadi kongsi gelap tau. Dia ambil tugas tangan kiri, dia mencegah pencegahan rasuah, tangkap salah laku. Tangan kanan, dia sendirilah perasuah. Dia sendiri yang melakukan salah laku. Okey? Baik. Dalam tu sebut tahu ada seorang namanya Lim. Apabila dia jumpa target dia, orang yang dia sasar tu, mangsa itu, dia tunjukkan pistol dia kepada orang tu. Dia bagi tahu sama orang tu, dia bergabung dengan SPRM. Dia boleh selesaikan isu semua dalam SPRM. Dan semasa mangsa tu, yang orang disasar tu disiasat, individu tersebut disiasat, dia duduk di SPRM. Dia tengah tengok. Dia tengok, lihat tahu. Orang tu tengah disiasat. Bayangkan berapa bahaya sistem kita. Jadi Lim itu tunjukkan pistol dia kepada mangsa tersebut dan mangsa tersebut telah pergi buat laporan polis. Okey? Azam Baki telefon polis. Dia telefon polis berdasarkan apa yang saya lihat dalam laporan Bomberat. Azam Baki telefon polis, panggil polis, serah balik pistol tu kepada Lim. Ini apa ni? Sampai polis pun dia mau masuk campur. Ini terang-terang salah guna kuasa. Okey. Terakhirnya, Bomberat telah hubungi SPRM, telah hubungi Azam Baki. Namun, Azam tidak mau ulas, tidak mau bercakap dengan wartawan Bomberat. Dia enggan mengulas. Apabila dia panggil saya enggan mengulas, saya enggan bercakap, itu salah. Apabila dia dituduh terlibat dengan kesalahan, salah laku, dia dipanggil, dia enggan menjawab. Ini adalah dua darjat tau. Double standard tau. Jadi siapa boleh siasat Azam Baki sekarang? Saya tanya kamu. Baru-baru ni saya baca, tadi saya nampak dia kata, sila disiasat. Apa jawatan kuasa bebas. Apa itu? Siapa jawatan kuasa bebas yang boleh siasat ketua Pesujaya SPRM? Ini langsung tidak masuk akal apa yang berlaku ni semua. Dan kemarin malam Anwar Ibrahim dalam satu majlis sambutan Tahun Baru Cina, Anwar Ibrahim kata, Azam Baki buat kerja. Kenapa kita mau buang dia? Itu satu penyakit tau, kita marah dia. Ini Anwar Ibrahim yang cakap. Tengok balik dalam social media, dalam YouTube semua. Dia kata ini satu penyakit. Dia kata masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia ni satu penyakit. Kalau kita mau buang Azam Baki, kita yang salah. Seolah-olah kita yang salah. Azam Baki melakukan kesalahan, namun kita yang salah. Kita mau buang seorang yang melakukan kesalahan, namun dijadikan sebagai, disambung kontrak 3 tahun, dijadikan sebagai ketua Pesujaya SPRM, tetapi kita yang salah. Jangan kita lupa, awal tahun 2022, Anwar Ibrahim dekat Dewan Parlimen, dia membuat perhimpunan, dia cakap apa? Tangkap Azam Baki. Tangkap Azam Baki tahun 2022, awal tahun 2022, satu perhimpunan dia yang sebut tangkap Azam Baki. Dia print lagi itu gambar Azam Baki dekat wang US tu. Dia taruh muka Azam Baki dekat situ. Selepas menjadi Perdana Menteri, semua berubah. Otak berubah. Segalanya berubah. Ini manusia ada 2 darjat tau. 2-3 darjat. Saya pun tak tahu berapa darjat lah. Jadi, saya memohon pihak polis, saya telah membuat laporan polis hari ini. Saya memohon pihak polis ambil tindakan segera, siasat segera. Saya memohon siasat bawah peraturan pegawai awam, kurungan, kelakuan dan tata tertib tahun 1993 dan bawa akta SPRM, salah guna kuasa, dan bawa akta pengubahan wang haram. Money laundering, AMLA. Itu saja. Itu saja saya. Terima kasih.